orang kata kalau nak kurus kena makan telur je atau kena makan nasi, kurangkan nasi. Jadi cortisol diet tu macam mana? Okey, kebanyakan diet kita hanya measure makan. Okey, ada pelbagai diet lah. Kita kata, oh saya ambil lebih protein. Oh doktor, saya ambil suku-suku separuh. Oh doktor, saya ambil kalori defisit. Ambil rendah kalori. Tapi cortisol diet adalah lifestyle. Dia kita kawal waktu tidur awak. Pukul berapa awak tidur? Okey, kita kawal how you maintain you punya hormon daily. Maksudnya kortisol kita perlu pagi dia tinggi. Kalau kita rasa kita bangun pagi kita lemau je, maksudnya kortisol kita belum naik lagi. So sebab tu kan ada setengah orang dia macam bila pagi je tak lapar lagi. Dia tunggu pukul 10, pukul 11. Maksudnya masa tu kortisol dia masih low. Masa tu masih pembakaran lemak paling rendah. Oh, kita pun dah makan nasi lemak habis lah. Jadi doktor mungkin saranan ataupun doktor nak cadangkan yang nak mengamalkan, nak mulakan diet kortisol ni, silakan. Layari Cortisol Diet Malaysia dekat skrin sekarang, boleh hubungi nombor yang ni untuk tahu, doktor macam mana, saya ni kortisol ke yang buatkan saya berbadan besar sekarang? Oh doktor, saya ni memang kena start diet dah ke? Oh doktor, saya ni okey je tapi saya nak test juga. It's good to know before dia menjadi penyakit, sebelum dia menjadi kencing manis, sebelum dia jadi darah tinggi. You have to know yourself. Satu benda yang baru untuk saya, dan saya pasti penonton pun mungkin baru mengenali cortisol diet ni. Jadi jangan lepaskan peluang, terus dapatkan nombor informasi ini, screenshot tak gambar ataupun terus kontak nombor ini.